Soalan aku kurang 1 minit. Kenapa kapal misi bantuan tu ke Gaza tu, nama misi tu adalah misi bantuan ke Gaza, bukan misi serah tengkuk kat Israel? Kenapa engkau dah tahu Israel mesti tangkap engkau punya? Kenapa engkau pergi redah juga? Dan kenapa misi kedua ni, kenapa pula Perdana Menteri dia cakap hentikan dulu atas faktor keselamatan? Misi pertama buat lakonan, misi kedua dah tak boleh berlakon. Israel bagi Chan berlakon misi pertama je ke? Ini soalan, bukan tuduhan, bukan fitnah. Sebab rata-rata rakyat nak tahu pasal korang tu rajin duk tepek QR, suruh orang bagi sumbangan. Rakyat berhak tahu kau buat misi apa sebenarnya ni. Yang kau merepek Salahuddin Al-Ayyubi lah apalah semua. Jawab soalan ni. Jangan duk merepek panjang-panjang apa semua. Faham tak? Soalan aku 30 saat je tu. Jebat derhaka ni, dia sentiasa berhaluan kiri kalau dia nampak benda-benda yang mencurigakan. Itu aku. Tahu? Sebab tu korang tak pernah tengok aku menjilat. Aku bukan penjilat pentaksub macam korang. Kan? Tanya aja ni. Rata-rata rakyat Malaysia, korang cuba jelaskan kat aku, kenapa jadi macam ni, misi ni? Kita demi perjuangan nak mati kerana nak mati syahid punya pasal pergi redah Israel. Kau bodoh ke apa? Tahu? Pergi redah pula tu bawa kapal, bawa barang, bukan bawa senjata pun. Memang confirm kau saja nak suruh dia tangkap kau kan? Lepas tu berjanji dengan rakyat Israel. Nama misi itu saja pun kita dah boleh tengok. Lain dia kata misi ini adalah misi untuk perang psikologi bersama Israel, bersama negara-negara yang ada di situ. Kita nak perang psikologi dengan Israel. Okeylah, aku boleh terima lah walaupun kau kena tangkap. Kan perang psikologi. Ini bukan perang psikologi. Nama misi pun misi bantuan ke Gaza. Kau orang letak QR code, suruh orang bagi sumbangan. Jadi orang tak berhak untuk tahu ke apa kau buat? Orang macam Jebat Derhaka ni perlu ada di tanah Melayu ni, supaya orang yang main sandiwara macam ni semua ni tak terlepas. Tahu? Kita ni dah lama sangat duk jilat taksub, jilat taksub, jilat taksub. Sampai kan kita tak nampak ni apa sebenarnya yang berlaku ni. Tahu? Pergi tanya dekat polis, pergi tanya kat askar, pergi tanya kat orang-orang yang terlibat dengan intelijen punya kos. Pergi tanya. Dia tengok benda macam ni pun dia tahu korang buat apa. Tahu? Yang pertama itu, kalau misi bantuan, kenapa tak minta tolong negara China untuk pakai airdrop? Presiden China baru datang Malaysia. Menteri-menteri kita kata apa? Kita mempunyai hubungan baik dengan dia. Atas faktor keselamatan, hantarlah pakai airdrop. Kenapa? Nak tunjuk korang hero ke apa? Misi gagal. Apa yang korang hero-nya? Kena tangkap. Dia orang yang pergi serah diri, dah tahu Israel akan tangkap, pergi serah diri, lepas tu buat video, saya telah disontot lah, saya telah diseksa lah, ni semua apa ni? Saya telah begitulah, beginilah. Pelik kan? Israel tu kalau dia tangkap orang, dia buat macam tu ke? Tak kena bunuh pun dia cukup bagus. Jadi aku pelik kenapa Israel ni tiba-tiba macam orang beriman ni aku tengok pula. Baik pula dia. Orang ceroboh negara dia, nak bantu musuh dia, dia tangkap, dia boleh lepas macam tu je. Misi kedua ni pasal apa berhenti? Terus je lah. Pergi je lah serah tengkuk. Bagi Israel tangkap. Kan korang kata korang nak tunjukkan negara Eropah kekejaman Israel, seolah-olah macam Eropah tu selama hari ni berpuluh tahun, beratus tahun tak tahu pun kata Palestin tu kena serang. Apa punya sembang bodoh ni? Rakyat kata korang wayang tak salah kalau korang tak explain balik ni semua ni. Faham? Berapa banyak kos habis tu? Kapal kena rampas, berapa kos tu? Kata sukarela. Kalau sukarela, minyak kapal siapa isi? Kau isi pakai duit kau ke duit bini kau? Ke kau pecah tabung anak kau? Confirm lah kau buat kutipan. Kalau dah kau buat kutipan tu duit masyarakat, duit rakyat, duit orang. Orang berhak untuk tahu. Faham? Fikir-fikir kan rakyat Malaysia.
korang nak terus sawan bodoh, tak nak buat-buat faham benda ni, saja-saja nak bodohkan diri, hentak korang lah. Aku tetap cakap, selagi dia tak boleh jawab soalanku, misi bantuan ke Gaza, apa nama flotilla ni, flotilla ke Rottweiler ke apa, aku tak tahulah, tetap aku lihat wayang.